Assalamualaikum guys, apa khabar semua dan semoga semua dalam yang sihat-sihat selalu. Okey. So memandangkan ramai juga yang bagi komen untuk X5 ni, X-Fighter ni, katanya suruh saya tukar dia punya stripe. Okey, stripe. So untuk X-Fighter ni, okey, untuk yang baru ke channel ni, ini X5. Nama saya bagi X-Fighter lah. Okey, itu saja short lah. So sekarang ni kalau nampak memang full set, cover set dia color hitam. Dia punya kepok dia smoke. Okey. So ada juga yang komen dia suruh saya tukar stripe yang Vietnam punya. Alright. Ataupun stripe yang lain daripada yang sekarang lah. Ini stripe yang memang Malaysia punya, tak salah saya lah. Aku pun tak tahu sangat sebab tak bersurvey sangat. So kebetulan lah ini datang ke YN. Saya sembang-sembang dengan Noh pasal apa X5 ni, stripe ni. Ingat kau nak order kat Shopee. Sekali Noh kata ada option kat dalam kedai. So dia dapat keluar. Ini dia. Tu dia Nado Grey ya. Honda X5 Dream Nado Grey. Okey. Nado Grey ni antara yang cantik ke ni. Tapi cover set semua hitam. Cuma stiker stripe ni Nado Grey. Okey. So aku rasa boleh ngam sikit kot. Tengok dulu macam mana kita pasang. Kita try pun tengok. Mungkin dia akan nampak timbul sikit lah. Sebab apa ni grey tu hitam. Tapi at least dia tak lari banyak lah. Okey. Ataupun kau ada buat yang ni Nado Grey ya. Aku tak pasti ya. Kalau ada mungkin kita boleh try ke. Ataupun order ke kan. Apa boleh komen kat bawah. Sebab sekarang ni memang kita nak cuba banyakkan sikit lah konten-konten X5. Enjin memang setakat lah memang tak membuat lagi. Sebab apa enjin Y15 masih lagi ongoing proses. Ongoing untuk update. Okay. Ni ada video lah. Ada video pasal Y15 lah. Ni saya punya enjin. Okay, nanti kita start video tengah dikompilekan. Nanti kita akan keluar 1 minggu tu cerita pasal Y15 lah. Alright. So sekarang ni kita layan X5 dulu. So kalau nampak tengok nampak X5 Dream lah. Sebab rim dah merah, absorber pun dah hitam. So mana kata kita boleh make-up lagi lah. Okay, ada juga yang itu yang bagi komen dekat IG, dekat YouTube suruh tukar arm. Okay, tak apa, kita tukar stripe dulu. Nanti nak survey arm apa yang cantik. Sebab plannya asalnya saya nak buat enjin dulu. Okay, nak buat enjin dulu bagi dia, orang kata enjin dah mantap habis baru nak tukar arm. Tapi rasanya macam lambat lagi nak buat enjin. So kita main make-up dulu. Mungkin nanti kita akan tengok arm apa yang ada. Mungkin di hari lain lah kot tukar arm. Sebab apa, absorber pun dah cantik, arm pula tak kena kan. Tapi macam ni mesti cantik lah bagi saya lah. Nampak bagi saya dia nampak macam urban, neo urban. Aku tak tahu ayat dia. Nampak macam old school tapi dimodernkan. Okay, jadi ni memang mantap. So nanti saya akan buat on board. Mungkin manakala sekarang ni banyak sektor perniagaan dah boleh buka. So mungkin ni saya nak ajar beberapa tim squad. Mungkin nak pergi minum susu ke dekat Sungai Bakap. Nak juga tu. Sebab hampir keseluruhan tim squad dah mula dapat 2 dos. So insyaAllah kita akan cuba buat mungkin akan ride dengan X5 ni. Boleh je naik ni, cuma slow lah. Okay lah, cuma slow. Tapi tu lah rasa meleret. Tak tahu lah clutch ada slip ke ataupun dah enjin dah tak opportune ke, tak apa. Nanti kita akan check dari masa ke masa lah. Okay. So jatuh dah. So inilah dia. Ni Vietnam punya. Aku tak tahu sebenarnya. Minta maaf geng, saya tak berapa survey sangat barang-barang F5. Tapi kalau ini bukan Vietnam, apa boleh komen tak? Mana tahu nanti kalau ada ni cantik, kita akan cuba buat sikit. Untuk X5 ni kita boleh rabak sikit lah. Sebab dia punya modal dia taklah sekeras macam motor-motor injection. Okay. Ada pasal injection ada juga yang sebut. So saya buat injection punya konten untuk X5. Rasanya belum tiba masa ikut. Tapi yang di plannya buat enjin. Lepas siap enjin, CDI kita cari yang adjustable. Ini kita naik dyno. Short-short naik dyno lah. Bukannya tak apa, tapi short-short naik dyno. Macam tu lah. Lepas tu ada juga yang komen suruh buat smoke yang ni. Tak apa, slow-slow nanti saya cari. Okay. Side mirror rasanya tak ada masalah. Bahagian bawah ni pun sepatutnya banyak benda lagi kena buat ni. Tapi itu nanti kita akan buat slow-slow. Mungkin ikutkan. Ada juga yang saya cat juga ni untuk X1 ni. Biasalah kan. Macam ni dulu nampak. Ni semua ni nanti mungkin ni tank ni. Ni maybe bila turun enjin nanti kita akan touch up balik semua lah, bagi elok balik. Alright. So far cover ni semua mostly yang baru lah. Masa itu buat tayar besar sikit.
So ini pun dah kaput, ni pun nanti kita akan tukar yang baru sikit, yang elok sikit. Tapi so far tak ada masalah lagi. Ini pun dah teruk ni. Total grip apa semua tak apa. Ini semua nanti kita akan slow-slow buat lah. Menakan sekarang ni sementara menunggu Y15 siap. Okay, sniper siap. So kita boleh layan backup lah. Okay, fork pun saya dah survey. Fork lay, InsyaAllah nanti kita akan try tukar yang lay punya lah. Okay, X-Fighter ni dia taklah nak buat restore macam yang original. Cuma kita make up lah. Tak apalah lawa ke tak lawa, tapi just layan-layan lah. Kita tengok yang mana yang mampu kita buat. Okay, alright, itu je lah. Jadi kita tengok pemasangan strike. Okay, sampai-sampai dulu saya nak ambil barang ni. Saya nak ambil barang and then just nak service sikit. Barang untuk Y16, barang untuk Y15, untuk RS dan juga untuk X5. Baik, jom kita tengok pemasangan. Vietnam mari rồi high power dream. Tapi body Dream itu apa tahu? apa dia? Macam kita the power of dream itu yang macam kita macam fikir yang sebelum ada kita ada mau ada itu the power of dream. Honda nya itu ayat The Power of Dream kan. Oke, sekarang EFI dah ada. Okay, Y16, Y15, RS, Tracer. Itu je. Lepas tu CB BMW skuter dah ada. Tinggal apa tak ada? Vario tak ada, MBS tak ada, S-Max. Wah, suruh main skuter lah ni. MX tak ada. Kena beli skuter lah. Awak tadi nak tengok ada skuter baru tadi. Ada lah. Dia tengok boleh zoom ah. Boleh zoom ya. Allah. Oh tu lah. Boleh nampak? Tu kan warna hijau nampak? Ujung. Tak nampak. Itu. Itu. Beli apa? Sui. Wah, bos baju ah? Hantar bos. Janti. Right. Okey geng, settle lah. Strike Vietnam. Okay. So ada berbeza sikit lah berbanding dengan Malaysia. High power. Tapi ini bukan X5 high power, ini X5 Dream. Okay. High power semestinya laju lagi lah. Okay dah apa? Oh dia punya ni pun lagi kecil sikit. Nanti kita plan apa pula? Turun engine dulu. Turun engine. Ada surprise kan engine kan? Ya, lepas tu nanti itu sikit-sikit nanti kita baru buat lagi. Ya, sekarang ni turun engine, kita baru layan dia punya body. Yes. Satu-satu main. So, so ini stiker Nado Grey, dia memang ngam gila dengan body hitam. Lampu merah memang tak elok tadi. Oh betul ya, merah sini dia pingkai sini merah tau. Tidak sini merah, kau set hitam dia tak masuk lah. Biar grey balik kan. Hari itu kau orang mesti nampak kan sini putih kan. Sekarang tengok hilang. Sudah hilang. Nampak baru balik. Tinggal sekarang tak elok main tempat hanya arm saja tau. Lepas tu yang ni engine cover. Itu sajalah. Body semua elok lagi. Body semua elok lagi kan. Body kita tak payah usik dah.
Nanti kita cari Coba ini kita nanti kutip cat sikit-sikit ya. Ya, Atau okey. engine bagi elok balik. Okey. Mungkin engine aku buat hitam sebam. Yo, Special ni. hitam sebab maksud body dia hitam tu. Vietnam tak silap hitam ke engine casing. Hitam ah. Kita tengok dulu sini. Kita buat hitam. Lain pada lain. Ya. Kita tak mau ikut orang ni. Kita lain pada lain. Jadi kita bukan project restore ni, kita nak make up EFI kan sebab dia dah pakai barang-barang semua barang baru kan. Cuba tinggal ni. Nanti je, kita dia cari pakai lain. Alloy lah apa lah. Okey. Lepas tu peti lantai nanti siap kita buang. Yes. Baru nampak fresh. Okey ah. It's over. Oh, ngam. Tak payah ajar apa kan? Tak payah ajar apa. Dia cukup keras kan? Cuma aku tanya dengan bini aku kan, dia try bawa dia jalan tengok sini. Okey. Lepas tak sangkut lah. Dia keras saya tak lah. Sangkut aja sini. Eh. Buang L ni. Longkak tu, Longkak. Lepas tu pusing dengan tangan. Pusing ikut jam. Sini. Oh, boleh pusing kan? Pusing. Macam ni ikut jam. Ah. Kunci sebelah sana dia keras. Buka sini dia Dia lembut. lembut. Tu tak apa tu boleh buat. Itu apa? Alright. Okay, ngam.